Ingat balik pasal demografik piramid tadi. Ya. Okay. Kalaulah makin lama makin banyak orang tua dekat atas, Okey. maksudnya Yang makin terbalik lama yang terbalik tu maksudnya makin lama makin banyak orang muda. Dahlah sikit orang muda. Lepas tu kau nak masuk kerja pun tak Okey. boleh. Lepas tu sebahagian besar daripada kau buat kerja tidak berbayar. Alright. Because that kerja yang diorang buat tu adalah jaga mak bapak diorang. Tapi that kerja tidak berbayar, right? So then the question is like how we make pembayaran di sini, right? Okay. To answer your question tadi lah, memang ada mismatch in term of supply and demand, right? Yes. Ada mismatch supply and demand, Yeah, tapi kita ada opportunity kat sini. Kalau you tengok dekat Jepun, right? You tengok dekat Jepun segitiga terbalik, semua orang tua. Okay. And they are having, and macam you cakap, tak semua orang tua ada akses untuk dijaga. Sebab orang muda memang dah sikit, that they have to rely on fellow orang tua. You ingat tak dulu kalau masa kita dekat taman perumahan dulu, kita ada mak kita malah nak pergi pasar. Okay. Tapi nanti akan ada lori sayur. Oh, Yes, yes. Orang yes, jalan. yes. Pin-pin, Best tu. pin-pin. Yeah. Jadi mak bapak kita tak payah keluar Betul. untuk pergi, right? So for me it's such a good model yang patut diwujudkan semula, right? It should diwujudkan semula. Because I mean of course sekarang ada Grab, sekarang ada apa, sekarang ada apa kan, and because of this like people thought like okay tak apalah, then it just become transactional. Dia tidak ada the idea of bahawa the economic output can come with care. But do you know in place like Jepun, right, macam dekat Jepun, and there are some other Scandinavian country, right? The government si Pak Cik lori jual sayur ni sebagai sumber yang sangat bagus untuk memantau kebajikan orang tua yang tinggal di area mereka.